Ada korang yang masih lagi consider nak cari skuter kan. Okay, aku nak beli skuter tapi tak nak besar sangat. Aku nak beli skuter yang kecil tapi nak cc besar. Korang boleh option untuk W Motor Griffin 205. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So dalam video kali ni aku nak review sebiji motor. Okay, W Motor Griffin 205. Okay, aku pasti ramai di antara korang dah familiar lah dengan motor ni. Dah nampak-nampak dekat event. Kita dah launch sebelum ni, bukan kita lah. Okay, Enforce dah launch sebelum ni. Dan motor ni baru sampai dekat kedai. So untuk motor ni apa yang aku boleh cakap lah. First impression aku adalah dia punya reka bentuk, design dia berbaloi dengan harga dia. Bukan berbaloi lah, dia macam tak kena dengan harga sebenarnya. Harga dia cuma bawah RM10,000 tau. Okey, harga yang dikeluarkan oleh Enforce adalah RM8,888. Dah tak termasuk road tax dan insurans. Tetapi reka bentuk dia macam harga motor harga belah-belah ribu. Lawa guys, serius. Di bahagian depan datang dengan winglet, kiri kanan, belakang pun ada winglet juga. Okey, yang paling menarik lah bagi aku adalah dia punya lampu DRL di bahagian hadapan ni. Okey, DRL di bahagian hadapan dia nampak sangat garang. Okey, daripada segi enjin pula lah. Motor ni berkapasitikan enjin 198cc single cylinder liquid cool. Final drive dia menggunakan belting, of course lah, 200cc je kan. Okey, dia punya kuasa enjin dia adalah 19.4 horsepower dan 17.5 Nm of torque. Di mana bagi aku dengan horsepower kuasa enjin macam itu cukuplah untuk kategori CC 200 ni. Okey, skuter ni kan, dia berada di antara kategori 150 dan juga 250. So kepada korang yang masih consider aku nak beli 250 ke beli 150. Okey, aku nak pakai body kecil tapi nak CC besar. Okey. So korang boleh prefer ataupun option out for this bike. Okey, untuk motor ni kan CC 200, body dia macam 150 je. Kan, jadi untuk bawa dalam keadaan jam, bagi aku sangat sesuai lah untuk daily pergi kerja balik kerja, sesuai. Dan juga dengan kuasa enjin dia ni, korang nak sekali-sekali nak bawa jalan jauh, pergi long distance ride pun sesuai juga. Untuk sistem suspension hadapan dia menggunakan telescopic fork saja, cukup untuk skuter jenis macam gini. Sistem brake hadapan menggunakan brake disc, dual channel ABS, ada traction control. Dan untuk suspension belakang menggunakan dual shock absorber preload, ada gas tabung kat belakang ni. Dan bagi aku terlebih cukup. Dan juga sistem brake belakang menggunakan sistem brake Cakra, dual channel ABS juga. Saiz tayar dia hadapan dan belakang adalah 14 inci. So far untuk dia punya suspension dan traction control serta ABS ni kan, bagi aku sangat membantulah. Especially adalah traction control dia. Sangat membantu bila korang ride dalam waktu hujan. Dia boleh menstabilkan motor korang tu lah. So itu adalah salah satu ciri-ciri keselamatan yang ada pada Griffin 205 ni. Daripada segi pemanduannya, bagi aku agak selesa. Korang tengok aku punya tinggi kan 170 1700 mm lah, aku pakai mm lah, senang. Okay, 1700 mm. Seat height dia adalah 790 mm dengan ground clearance 100 mm. So bila aku duduk kat atas ni, korang tengok kaki aku full boleh letak kat bawah tu. So aku rasa kalau korang tinggi lebih kurang 160 pun masih boleh lagi duduk dekat motor ni. Untuk pemanduan dia, untuk tunggangan dia lah, bukan pemanduan macam pelik pula kan. Untuk tunggangan dia bagi aku agak selesa kalau nak pergi long distance ride. Okay, floorboard dia bagi aku agak luas. Okay, cukup lah. Alright. Kemudian dia ada backrest kat belakang sini. Ini yang seronok. Bila ada backrest macam ni kan, korang pergi ride, dia boleh support tulang belakang korang, tulang punggung tu dia support. So korang tak penat sangat lah untuk pergi long distance ride. Okay, untuk berat dia pula. Berat dia ni cuma 126 kg je. Bagi aku memang sangat ringan. Kalau korang nak mencilok kat highway ke, nak mencilok kat bandar ke, memang sangat mudah lah. So kepada beginner yang nak try skuter kan, instead of korang option out for 150 punya cc, maybe korang boleh pergi kepada 200cc macam ni. Design dia pun cantik, motor pun tak berat sangat, harga dia pun murah guys.
Motor ni didatangkan dengan kapasiti tangki dia 11 liter. So, dengan kapasiti 11 liter ni, anggaran boleh pergilah dalam 200 ke 300 km plus bergantung kepada cara pemanduan korang lah, cara tunggangan korang. Kalau asyik nak pulas laju-laju, mungkin dia cepatlah cepatlah habis dia punya minyak. Ciri-ciri moden dan premium yang ada pada motor ni adalah dia didatangkan dengan meter TFT digital berwarna, guys. Bawah 10,000 meter TFT. Dan juga menggunakan sistem smart key lah. Okey, dia bagi remote. Okey, setiap pembelian motor ni korang akan dapat 2 remote macam ni. Alright. Dan juga di bahagian hadapan ni dia ada satu storage. Storage kecil ni dia tak besar, dia kecil je. Untuk korang letak handphone boleh, kunci boleh, dan ada charging port dekat dalam ni, USB Type A dan juga Type C. So nak charge phone, charge dalam tu, handphone tinggal dalam. Selamat insya-Allah. Dah nama pun skuter, mesti kena ada storage bawah seat. Okey. Untuk kapasiti storage bawah seat dia bagi aku besar pun tak besar, kecil pun tak kecil. Anggaran boleh letak dalam 1 biji helmet dan korang boleh letak barang-barang yang lain lagi. Dah letak 2 biji memang tak muat, terus terang cakap. 1 biji mungkin muat, aku tak bawa helmet jadi aku tak boleh nak try. Tapi daripada pandangan mata kasar aku lah, aku boleh katakan dia boleh letak 1 biji helmet dan juga barang-barang yang kecil lah. Macam baju hujan ke, tools bag atau barang kecil lah boleh letak kat dalam ni berserta dengan korang punya helmet. Selain tu, untuk ciri-ciri keselamatan yang ada pada motor ni kan, dia didatangkan dengan dashcam di bahagian hadapan. So, jimat duit korang. Tak payah nak pasang dashcam lagi. Kalau ada modal, pasang dashcam belakang je. Okay, sebab depan je dia bagi, cukup lah nak tengok depan kan. In case apa-apa terjadi, adalah rekod dia dekat sini. So far untuk pandangan aku lah, untuk W Motor Griffin 205 ni, bagi aku sangat berbaloi. Dengan harga yang dia bagi, 8,888 tak termasuk road tax dan insurans. Dengan design yang dia bagi memang sangat padu. Sepatutnya design macam ni harga dia belas-belas ribu, guys. Okay? Dan juga ciri-ciri premium yang dia bagi, macam meter TFT, smart key, kamera hadapan. Ini sepatutnya harga dia belas-belas ribu. Tetapi Enforce bagi harga cuma 8,888 saja. So bagi aku memang sangat berbaloi. So kepada korang yang masih lagi consider nak cari skuter kan, okay, aku nak beli skuter tapi tak nak besar sangat, aku nak beli skuter yang kecil tapi nak CC besar, korang boleh option untuk W Motor Griffin 205 ni. So kalau korang rasa korang berminat dengan motor ni, macam mana nak dapatkan, korang boleh dapatkan di Itiong Motorsport setapak. Kontak nombor dan alamat nanti aku letak je kat bawah ni. Okay, kalau korang nak aku review motor-motor lain, korang komen kat bawah motor apa yang korang nak tengok lepas ni.